Dulu saya ingat kalau kita kerja kuat, kita kerja lebih masa, hidup kita akan jadi lebih senang. Saya anak kampung dan saya pernah jadi perantau 2 kali. Perantauan pertama saya sebab nak cari duit, nak teruskan hidup, nak bantu keluarga. Perantauan kedua bukan lagi tentang duit, tapi sebab saya nak ubah kehidupan lebih ramai orang. Sebab saya pernah melalui fasa yang mana kerja siang malam, kerja bertambah, kerja duit tapi penat dapat. Hasilnya tak seberapa. Saya pernah juga buat bisnes jahitan. Ingatkan bila berniaga bolehlah bebas sikit. Boleh urus masa sendiri, tapi rupanya lagi penat. Sebab income bergantung kepada tenaga kita. Kalau kita berhenti, income pun berhenti sama. Sampailah saya jumpa jalan yang betul dalam public goal, yang mana saya bukan sekadar boleh simpan emas saja. Saya belajar suatu ilmu yang saya tak tahu dulu, iaitu ilmu bina harta. Dan yang paling saya bersyukur, saya tidak berjalan seorang. Saya ada dalam G100 Network, di mana disediakan ada mentorship, sistem, support dan juga circle yang sama-sama nak maju terus untuk ubah hidup keluarga. Hari ini, saya hidup dalam satu misi, iaitu misi ubah hidup 1000 keluarga. Dan ini bukan sekadar slogan, tapi yang saya pegang dalam setiap langkah saya. Alang-alang kita dah penat kerja, biar penat tu ada hasil, bukan sekadar cukup hidup. Kalau anda nak belajar simpan emas dengan cara yang betul, saya akan kongsikan langkah demi langkah supaya anda lebih yakin untuk mulakan simpanan emas dan sama-sama ubah hidup bersama bisnes Public Gold.